Dasar kebudayaan negara dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi negara menerusi pelaksanaan program dalam aktiviti seni, budaya dan warisan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia merupakan panduan dan sumber rujukan bagi pemain industri dalam usaha memajukan negara. Melalui pelaksanaan kebudayaan kebangsaan, budaya sukuan, warisan khazanah dan kecemerlangan budaya. Kedua, mengukuhkan perpaduan dan kepribadian serta jati diri rakyat dan identiti nasional. Itu kita perlu sedar, kita perlu faham bahawa banyak kelebihan berkaitan dengan pemeliharaan warisan yang kita boleh perolehi lah. Dan banyak kelebihan tu kalau kita lihat dari segi kebiasaan yang kita dengar adalah pertama identiti, jati diri, dan berikutnya adalah tentang segi quality of life ataupun kualiti kehidupan, kerana pemeliharaan warisan tu juga menyebabkan kita punya alam sekitar terjaga dan terpelihara, maka kita akan dapat sumber-sumber air contohnya tidak tercemar. Jadi seharusnya ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi kita supaya kita terus sihat dengan keadaan terpelihara terjaga itu sendiri. Warisan dan pembangunan itu mempunyai kaitan antara satu sama lain, kerana pelestarian warisan itu sendiri juga bergantung kepada pembangunan juga. Namun pembangunan perlu terkawal lah. Sama juga dengan pembangunan pun perlu menjaga alam sekitar supaya ianya dapat seiring dan dapat mengimbangi keperluan pemeliharaan warisan itu sendiri. Jadi masing-masing ada peranan yang perlu dimainkan dan perlu diolah dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun stakeholders. Jadi ini yang boleh menjadikan suatu pembangunan yang mampan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Nasi Madani kepada barisan hakim, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan. Kawan-kawan, cuba bayangkan macam ini. Satu hari nanti, tiada lagi permainan congkak, tiada lagi permainan wayang kulit, tiada lagi bacu batik. Malah tiada seorang pun yang mengingati adat resam di negara kita. Adakah itu masih digelar sebagai Malaysia? Saya Nur Delisha Izara binti Muhammad Syarkawi dari Sekolah Kebangsaan Taman Pulai Emas. Melalui tajuk warisan hari ini, kelestarian esok, saya ingin mengajak kita semua melihat bahawa pembangunan mampan bukan sekadar menjaga alam sekitar atau membangunkan ekonomi. Sebaliknya, ia juga bermula dengan menghargai budaya dan menjadi identiti sesebuah bangsa. Kawan-kawan, apa itu budaya? Budaya ialah cara hidup sesuatu masyarakat. Ia merangkumi bahasa, adab resam, pakaian tradisional, makanan, seni, permainan tradisional serta nilai-nilai murni yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Tanpa kita sedari, budaya sentiasa berada di sekeliling kita. Cara kita bercakap, menghormati orang yang lebih tua, meraihkan perayaan dan hidup dalam masyarakat majmuk, semuanya merupakan sebahagian daripada budaya. Sebab itulah budaya bukan sekadar sejarah. Budaya ialah warisan yang membentuk identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jika warisan terus dipelihara sehingga hari ini, maka kelestarian rakyat dan negara dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Mengapa budaya ini penting? Kawan-kawan, apabila kita mendengar perkataan pembangunan, ramai membayangkan bangunan pencakar langit, teknologi canggih atau ekonomi yang maju kan? Namun, pembangunan yang benar-benar mampan bukan hanyalah diukur melalui kemajuan fizikal. Pembangunan yang sebenar adalah pembangunan yang mampu mengekalkan nilai, warisan dan identiti masyarakat. Di Malaysia, kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Walaupun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap hidup dalam bersama dan aman. Nilai yang saling menghormati, inilah yang menjadikan budaya sebagai asas penting dalam pembangunan mampan apabila kita menghargai warisan budaya hari ini. Sebenarnya, kita sedang membina satu kelestarian untuk masa depan kita sendiri.
kawan-kawan, ingat budaya membantu pembangunan negara kita. Selain memupuk perpaduan, budaya juga memberi manfaat kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, ramai pelancong yang datang ke Malaysia bukan semata-mata untuk melihat bangunan moden, tetapi kerana ingin menikmati makanan tradisional, menyaksikan persembahan kebudayaan dan mengenali keunikan masyarakat kita. Keadaan ini membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan serta membantu menjana pendapatan negara kita. Pada masa yang sama, banyak amalan budaya tradisional sebenarnya lebih mesra alam. Contohnya, penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan atau bakul rotan yang boleh digunakan untuk berulang kali. Amalan seperti ini menunjukkan bahawa warisan budaya bukan sahaja mencerminkan identiti bangsa, malah membantu menjaga alam sekitar dan menyokong pembangunan mampan. Kawan-kawan, apa peranan kita sebagai masyarakat Malaysia ni? Sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan budaya tidak hilang ditelan oleh zaman. Kita boleh belajar tarian tradisional, menggunakan bahasa yang sopan, menghormati adat kaum lain dan memperkenalkan budaya Malaysia melalui media sosial dengan cara yang positif. Walaupun teknologi berkembang dengan sangat pesat, budaya tidak seharusnya ditinggalkan. Sebaliknya, teknologi perlu dijadikan alat untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kepada dunia. Dengan cara inilah, warisan yang kita jaga pada hari ini akan terus menjadi kelestarian untuk masa hadapan. Hadirin yang saya hormati, pembangunan mampan bukan hanya tentang membina masa depan yang moden, tetapi memastikan akar budaya kita terus kukuh. Kerana apabila budaya dipelihara, masyarakat akan menjadi lebih bersatu, ekonomi akan berkembang dan alam sekitar turut dipelihara. Marilah kita bersama-sama menjadi generasi yang bukan sahaja mengejar kemajuan, tetapi juga menjaga warisan yang menjadi kebanggaan negara. Ingatlah, warisan yang kita pelihara pada hari ini akan menentukan kelestarian yang kita wariskan pada hari esok. Seperti tajuk pembentangan saya, warisan hari ini, kelestarian esok. Sekian, terima kasih dari saya.